ada unagi tamago sushi, unagi tamago sushi. And then kita ada tempura. Tempura dia kupas-kupasnya. Okay. Dan dia ada salmon teppanyaki, which is premium salmon dekat sini. Baik. Janganlah pula kami tak sambal kicap ya. Tak ada lah, makan dengan salmon ni. Hello. Come enjoy my life. Beef burger. Dia adalah chicken burger. Aku nak makan ni. Kau tengok ni. Aku nak cari stand untuk. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Dengar tak? Aunty kat mana? Okay. So hari ni special. Hari ni ramai pula duk WhatsApp aku tengah buat live. Okay. Apa TikTok you all? Ruzi Adila Idris. Ruzi Adila Idris. Kau follow TikTok dia, kau tak ada makan. Kalau kau tengok aku makan, pasti juga FB aku ni. Okay? Kau tak makan nasi doktor sangat. Okay? Okay. So hari ni special kita. Actually I dengan kawan I, nama dia Shanti. Okay, kami dijemput tau. Kita dijemput untuk buat food review dekat kedai sushi and burger. Gitulah. Sushi and burger dekat apa nama tempat ni? G Village mana? G Village di sepadan Kuala Lumpur. Okay. Mukbang tu makan bunyi-bunyi kan, tapi kita bukan mukbang lah, kita nak buat review. Okay, actually hari tu I datang sini untuk apa, go coffee with my friend lah, ni Shanti ni. So dia introduce I dekat tempat ni. So kita makan sushi, and then masa tu I rasa macam, my god, sushi dia sedap. Okay, actually I bukan buat purposely lah. I just sebenarnya macam kita terpanggil nak bantu owner restoran ni sebab Datang. dia ada very good food. Dia ada very good food, tapi tak ramai orang tahu tau tempat dia. Tempat dia bukanlah hidden sangat ni kan. It's not a hidden place pun, tapi macam orang just pass through, tapi orang tak tahu yang betapa dalam kedai dia ada sushi yang sedap. Sedap. Awak review makan kat mana tu? G Village, Desa Pandan. Burger and sushi belakang tu. Kejap kita Ya. Allah terbalik. Buat pandai. Sekejap, tangan dulu. Kau tengok. Okay, kejap. Kau nampak burger and sushi. Okay. B tertinggal. Allah panjangnya. Apa dia? Tak, burger tak nampak. Burger and sushi. Dekat dalam Samshila sebelah. Betul. Pandailah awak tahu. Okay, ni saya dengan Shanti, sedangkan kawan saya. So kita untuk try yang mana ni? Okay. So you recommend my coffee first. Okay, coffee. Because I suka kat sini adalah salted caramel price coffee. range. Okay, price range. Hang on. Price range. Not that cheap, but not that expensive for the premium sushi. Dia premium. Honestly, you all, I nak cakap, kalau you all nak rasa makanan sedap, kalau you nak rasa makanan yang enak, yang sedap, terbalik kau. Itu maknanya apa tu? Maknanya you all kena datang. Kalau nak rasa makanan yang sedap dan enak dan segar, lebih tu jatuh kawan tu. Tak. Enak dan sedap berbanding di sini cantik. Jadi kita nak kena try yang mana ni? Datanglah. Harga dia tak tanya range harga. Ada yang start daripada yang ikut jenis apa yang awak nak makan. Kalau awak nak makan sushi tu daripada yang biasa-biasa tu mungkin dalam RM8. RM8 untuk 2 set lah. Dia ada set lah. Dia ada traditional sushi ada je. Dan traditional sushi dia ada je. Tapi apa yang I nak share dengan you all hari ni, dia punya special lah. Ni dia regular customer. Lepas ni kena pakai stand lah. Betul,
betul. Tapi tertinggal. Saya ada semua mak nenek tu, semua saya ada. Tapi bila time kau nak pakai, kau tertinggal. Kau jadi tak kejadian dengan kau? Kan? Selalu terjadi kan kejadian macam ni kan? Tertinggal. I ada semua benda. Itu apa benda pula tu? Tu dah kenapa tu? Itu bergambar ya? Love. Bukan. Apa tu? Stop it. Gambar tu, tangan. Siapa tu? Tak pernah abaikan. Okey, abaikan. Okay, now kita nak test test apa? Okay, cuba try ni. Cuba tunjuk angkat. Okay, ini namanya? Okay. Unagi tamago. Atas dia adalah unagi. Siapa tahu unagi tu apa? Cepat angkat tangan. Cikgu tanya siapa tahu unagi tu apa? Okay. Unagi ni telur. Bukan, salah. Unagi adalah belut Jepun ya. Tamago adalah telur. Tapi unagi ni banyak khasiat. Orang Jepun sangat suka makan unagi. Boleh masuk dekat dalam kau boleh TikTok tu, kau tengok cara dia produce. Kejap. Setan yang suci, I think you don't deserve to be here. I think I need to block you. Bye-bye. Siapa tu? Aku tak tahulah, dia mengganggu. Dia jadi penganggap setan lah kat situ. Dia menyetankan diri dia. Dia menyetankan diri dia, mengganggu. So we should try unagi tamago buat sendiri ya. Bukan tamago yang tamago buat sendiri. Oh, buat kau jatuh. Betul lah, aku kena bawa tripod dah. Dapat kau dalam kereta. Tak, tinggal kat rumah. Tamago buat sendiri daripada kitchen. So difference memang kat tempat lain ada tamago, tapi dekat sini all fresh. Yes. Semua fresh. Okay. Freshly made. Aku bagi kau masa 10 saat aku tukar sekarang. Thank you. Alright. Oh, Raja buat TikTok Stand. Nampak pula aku itu punya ni. Sekejap ya. Sabar Licin. Jadi sebenarnya hari tu kita orang makan sini, kita punya appreciate lah makanan. Aku tak sadar Makanan dia yang sedap. Tak pedulikan konten dekat sini kan. Sekejap. Aku tak nampak komen korang. Kenapa tak naik So on the way datang. thank you bagi bunga. Hello. Datang makan. Hi, hello. So tadi kita syllabus apa Low tadi? connection dekat. Syllabus apa? Tamago and Unagi. Unagi ialah Belut. Belut Jepun lah kan. Kau pernah makan unagi tak? Never try this, tapi sushi segala yang raw semua makan. So aku nak kau makan unagi dia sekarang. Belut. Kau makan belut ke tak? Never. Okay, Never in my life. Sedap. Tapi ada orang yang tak thrill. So dia takut. Tapi kau jangan takut. Sebab dia cuma ikan je. Ikan pinggan. Dia dah mati. Dia dah mati, betul. Dia dah mati. Okay, pada yang baru masuk ni dia, cepatlah makan you. Okay, sabar. Nervous weh. Oh my god. Jangan bagi tekanan ya, jangan bagi tekanan. Okay, perempuan ni pernah makan unagi kan? Kena dekat viewer. Okay. Banyak kerjaan aku ni. Apa gojo gila aku ni. Oh my god. Unagi is a belut. Let's Acik show you, okay? Bismillah. Dia ada macam caramelize sikit. Nanti dalam perut berenang-renang. Kicap-kicap je. Cik Ayin, kalau you nak, you come here. Try this. Sedap weh. Cik Ayin, thank you bagi bunga banyaknya. Dia punya unagi Busy kerja fresh Cik meat Ruzi dia lah. tebal. Bukan unagi yang nipis-nipis tu tau. Bila kau masuk, dia macam spark dalam kau punya mulut tu dengan kicap-kicap tu. Dengan taste ikan tu, meriah menari-nari dalam mulut aku. Tak ada tulang ya? Tak ada sedap. tulang. Ada tulang tak? Tak ada. Tak ada. Dia dah boneless. Dia sedap lah, tak tahu nak. Dia sedap kan? Bukan macam ikan keli, bukan? Sedap. Dia sedap gila. Dia memang sedap. Kulit dia macam berlemak-lemak kan. Sambil kau menikmati unagi yang sedap tu, let's go cedok the sukiyaki. Sukiyaki is a soup with the beef. Melt dalam mulut you, friend. Jangan pandai. Say sekali you all. Burger review, kejap lagi. Tak tunjuk lanja sikit view. Kita lanja.
Ini semua kita akan makan kejap lagi. Kita akan bagi tahu macam mana rasa Kenapa dia. kau rasa burger pula? Betul. Sebab tu kau punya viewer kau nak tanya burger kan? Nanti dulu, nanti dulu. Terus betul. Terus betul. Kesian dia. Nanti dulu dia seorang dia tengok burger. Sabar dulu. Sabar. Tengok sini, tunjuk. Tak habis. Kita tak Hotpot, tunjuk hotpot. hotpot. Oh my god. Ini namanya sukiyaki. Sedap weh, sup panas-panas gini. Sukiyaki gapo dia weh? Sup lah. Isi dia apa? Di sini beef. Sorry. Beef ada, tofu ada. Nampak ada beef, mushroom, sayur-sayur. Cendawan apa ni? Oniki. Apa ni? Inilah. Tiba-tiba tadi Anak itulah jadi hilang terus vocabulary ni. Tak cubalah. Balik ni esok. Macam kita kedai ni, dia satu biasa makanan Jepun ni, dia ialah dia tak pedas. Kan? Tak pedas. Dia tak pedas. And then dia kids friendly. Family friendly. So kalau macam you all nak bawa family, sesuai lah kat sini untuk special occasion kan. Try this. Rasa apa? Rasa dia rasa nikmat. Sedap. Sedap kan? Sedap. Sup tu. Okey, kedai ni dekat G Village. Nama kedai dia Burger and Sushi G Village, Desa Pandan, Kuala Lumpur. Sedap kan? Nak rasa daging dia pula. Senangnya, korang stay kat mana? Highway ni very accessible dengan Kita yang duduk jauh pun boleh datang sini. Highway ada, tak ada masalah lah. Dekat dengan office saya. Oh ya ke? Come lah, come. lembut nak mati lagi dia. Kan? Jadi budak-budak boleh makan. Batam Pinang tu tak? Tak ikut. Daging yang paling lembut tu lah, Batam Pinang tu. Awak kata nak tak jam lah. Itu orang Malaysia sangat berkorban demi makan. Saya pernah makan kat sana. Oh ya ke? Aris Agaknya pernah makan kat sini lah. Ya ke? Sedap kan? Saya pernah makan kat sana. You makan apa? Kalau betul you pernah makan sini, apa yang you makan? Apa yang you makan? Bukti you pernah makan sini. Ini tofu tu sedap. You? Office saya dekat Kampung Pandan. Oh. Betul lah. So lepas ni mungkin kita akan kerap berselisih di sini. Sebab apa? Saya akan jadi resident review. Siapa staff dekat area di Kampung Pandan, kau datang makan lunch set dia dekat sini pun RM18.90. Ada nasi, ada Japanese curry, ada air free drink. Yang paling penting tempatnya aircon, tak panas. Kau tahu tak? Tenang. Itu yang buat makanan kita sedap. Ya Allah. Actually I tak breakfast tau hari ni. This is my breakfast, lunch and dinner. And supper. Tak sempat hari ni tak ada gila. Dan kau kan budaya berbaloi. Dia pedas kari. Tapi kedai ni tak ada kot. Ada. Untuk lunch dia, lunch set dia. Dia siapa suka Japanese curry, kita geng. Sedap. Tapi bakal lunch set. Orang nak tanya. Lagi satu one more. Ini tapi tak ada ramai orang kat sana. Sebab itulah dia premium day. Sebab tu ceritanya kenapa I bantu di owner. Chicken katsu curry RM18.90 lunch. 20% discount.
Siapa nak belanja anniversary, nak makan steak, ada diskaun. Baca berapa persen? 20%. Mizayaki A5 steak. A5 kenapa? Saiz ke? Buat you. Oh. Quality lagi. Sebelum ni harga dia RM200 untuk 100 gram. Sekarang RM160 100 gram. Siapa nak belanja saya sekala kan? Siapa nak belanja saya makan Wagyu, saya datang buat review lagi. Ya, kedai ni Aris, memang orang yang tenang je. that's why I cakap dia macam hidden tau, hidden gem tau. That's why kita lepas makan dekat sini tu, kita kata kita kena bantu aunty, the owner of this Siapa tak boleh restaurant. lah. Kau dah bayar kan susah pula aku nak duduk sini makan-makan. So kita nak bantu untuk bagi tahu orang bahawa kat sini ada tempat makan dan makanan yang sangat sedap. Dia special kat sini. Every time kita order baru dia buat tau. Dia bukannya frozen macam sushi dekat supermarket tu kan. Dah memang buat lama kan. Hidang dalam cina tak ada. Bulan depan saya buka restoran seafood area KL. Wow, hebatnya. Panggil kami review. Adakah seafood awak sedap yang fresh macam dekat Sabah bang? Sabah bang. Besok mau balik Sabah bang. Okay, Shanti, what is this? Jadi kita taruh tip lah. We put Okay, aside. put aside. Ni tak ada. Tempura. Sekejap. Boleh lah cuak. Okay. Seterusnya. Seterusnya. Memang saya nak panggil tahu. Ini namanya tempura. Tempura. Makan. This is prawn tempura. Dia punya Ya. saiz Masya Allah. Kita orang ni memang lahiriah je, beranak je memang suka makan. Sebelum ada nama lagi kita dah tahu dah hobi kita orang adalah suka makan. Gitu. Sebab Siapa itulah, lagi pemilik restoran nak panggil kami review? Ya. Sebab dulu kan masa kami kerja reporter, kami selalu Tapi makan-makan. tapi kita kena bagi tahu benda tak sedap kita tak review. Kita takkan tipu orang. Ya. Kenapa kita buat review ni? Sebab ini jujur dari hati. Sebab dia sedap. Masalahnya semua sedap. Masya Allah, semua sedap. Bismillah. Macam mana kau pegang udang dengan sepit besar-besar macam tu? Tak pandai. Kepit kat badan dia. Kepit kat tengah ke? Macam ni. Ya. Oh, okey. Kalau kepit ujung memang susah. Okey, faham. Kita belajar hari ni kepit udang di tengah-tengah. Dia Macam cara kicap dia. kalau siapa nak mengurat girlfriend kan, oh atau makan sini baru dia impress. Baiknya jujur, mesti kita takkan tipu. Bila kunyah tu, Ni apa? udang ni isi dia, oh ni nak tukar taste. Bila kita makan sesuatu macam sushi, nak tukar pergi ke sashimi, dan kita kena bilas lidah kita. So dia tak spoil, dia kena taste tu. Dia apa? Dia adalah lobak. Oh, lebat putih tu. Ya. Dia macam nyusul balik kan lidah kita kan. So bila kita try udang, tempura ni dia gemuk ya. Mula-mula aku macam kenapa bagi 4 pieces kan. Oi, Kesian ini- orang, mahal kan. Tapi bila makan rupanya puas hati. Dia bukannya tepung semata, dia isi. Tak lah, tak. Dia baik demam ni. Dia aku ada running nose. Dari semalam. Walaupun tak ada kicap, tapi manis kan udang dia. Fresh. Seafood ni kena jaga-jaga ya. Kalau tak fresh, dia tak sedap. Kadang dia smelly kan. Tapi alhamdulillah lah. Ini memang sebab dia orang punya supplier memang fresh seafood. Kita ni bukan food review yang menipu tau. Kita betul-betul makan, menikmati dan Sebab kita bercerita. datang sini pun first time kita bayar. Kita makan, lepas tu baru kita macam ada willingness to help. Sebab dia orang kita Malaysia kat kedai. No market very competitive Bila kan. tak hari-hari saya lalu G Village dari Semarak tapi tak pernah singgah. Now, you know, come and singgah. Bring your family lah. Ya Razi?
datang singgah, makan sini. Dah. Betul-betul tepi jalan je. Tempura kau dah settle. I parking depan tu je. Next. Ui, kita tak bernafas weh. Next, sukiyaki and tempura review. Barulah AI ni. Next is Kau nak makan burger kan? okay. Ataupun nak makan sushi dulu? Kau nak tahu tak sushi dia panjang mana? Dia panjang ni daripada KL pergi Langkawi. A&W sebelah je. Betul bah. Pandailah kau. Sebentar. Kita flip je. Mana flip? Rotate. Mana? Kau turunkan balik. Okay, flip. Okay. Gabun kan? Gitulah. Okay, ini apa? Cerita sikit. This is aburi sushi. So dia ada sos pedas. Kenapa dia nama aburi? Kenapa dia nama aburi? Alamak, nanti mak tanya chef nak Bukan, so, baca ni. Dia punya ingredient. Aburi salmon roll. So salmon dalam ni dengan tempura, flakes topped with furikake and tobiko. Oh, ni tobiko, ni flake. Dalam ni ada salmon, dia ada sos pedas. Ni untuk orang Malaysia memang suka sedap. Ni memang favourite aku ni. Kan kita makan itu kan? Kita makan ni. Hari memang sedap. Sedap. Ni kat hotel mana? Bukan. Ini bukan kat hotel. Ini restoran. Depan tu apa? Jalan. You can parking je depan tu. Kau boleh jalan kot pergi kat orang kat depan kan? Sebentar nunggu hadam kan? Okey, kejap. Kita jalan kejap ya. Makcik ni dia suka mengarah kita. Kita mengarah. Kita tunjuk sikit lah Where is this place? I duduk Shah Alam tau. Jauh. Tapi I sanggup datang sini sebab nak makan sedap. Kita nak makan sedap kat sini. Okay. Kalau you all datang dari mana-mana, I don't know. Saya tak pandai geografi sangat. Dari sana ke, dari mana you all datang, ikut korang lah. Tapi you all kena datang sini. Cari Waze lah, G Village, Desa Pandan. Waze lah, ni G Village. Ni bangunan dia. Okay, ni ada bangunan dia. You all parking, masuk situ. Parking je depan ni, senang. And then tada! Burger and sushi. Senang kan? Datang je sini. Burger and sushi. Nampak ni cantiknya. Tahu tak? Interior diorang ni dulu 30 tahun dulu, the owner of this restaurant, diorang buat business interior design tau. So untuk interior restoran ni adalah sentuhan suami dia. Ni yang tadi Shanti tunjukkan promotion tu. Ya Allah. Siapa suka makan burger, siapa suka makan sashimi. Sashimi dia sedap fresh. Sashimi tu ikan mentah lah. Ni tadi tempura kita makan, salmon delight. Dia ada berpuluh-puluh menu. Makanan dia, boleh tengok harga dia. Tapi I guarantee you all, rasa dia, kalau nak makan rasa sedap lah. Kadang-kadang kita nak nikmat rasa kan. Tapi portion dia banyak ya. Ni bukan untuk makan seorang tau, ni untuk makan ramai. So berbaloi. Dia bukan macam kita makan nasi goreng tu. Masuk. Cing. Cedah. Okay, ada ice cream for dessert. Rindu muka kita. Kita ni balik kerja tu datang sini. Berapa harga semua tak tahu. Tapi untuk I punya menu, I punya portion hari ni boleh makan, kalau I lah, untuk 6 orang makan. 6 orang. Ini pun macam ini pun sebenarnya kenyang.
duduk area KL ruginya tak datang makan sini. Kalau I sanggup berulang hari-hari datang makan sini sebab sushi dia sedap. Saya peminat sushi. Saya suka sushi, tapi ini first time lah makan ni. Tadi kita makan, apa ke nama dia ni, saya kena marah pula salah sebut. Bukan owner marah, kawan kita marah. Apa ke nama dia? Tak tahulah, tapi banyak gila lah menu dia. Oh, nama dia unagi. Okay. Bila siapa yang baru masuk, I'm gonna slice this video later. Okay, seterusnya ialah aburi. Yeah, all good. This one is so nice and you're so generous giving this prawn so big. I can't help it. But my supplier only got this big prawn. The small one no stock. This is local? Yeah. Ocean prawn. Ocean prawn. This is not farm. You see a lot of the udang prawn. laut tau. A lot of the prawn is from the farm. Betul. Never mind. No problem because no, it's okay. Nah, it's okay. Later I can chop the video. No worry. Oh, this one is ocean prawn. Ocean prawn. It's like unique, different, right? Some of the prawn you eat no taste. This one, other taste. Manis. This is nice. I haven't tasted this before. I always eat sushi. All type of sushi I eat, but I never have chance to take this. The appetizer. Yeah, I know. I have another, the beef enoki roll. Selalu kita appetizer makan dia punya kacang tu. Kan? Normally Japanese restaurant serve kita tu kan. Never serve this. Unagi also very good. The unagi is very good. So you have to try my burger later. Yeah. Try the burger. Try the burger. They asked me, they saw the burger. They asked me to review the burger. So I say wait, I take a walk first. Biar dia turun dulu. So you try this a lot. This is also very good. Yeah. Then you see the difference. Okay. Sorry. Alright, no problem. This is what? Nanti this one nama apa tadi? Ini. Atas one is mentai. It's a salmon egg. Nama apa ni? Menu dia. Salmon roll, bukan? Oh, ini this one. This one. Bermuda. Oh, Bermuda. Bermuda roll. Ini. Bermuda roll. Okay. Jom sambung. Dia nak pergi bila? Dia nak pergi mana? Anak aku nak duit je lah. Tak nak rasa. Masalah. Kenapa tak nak? Jangan sikit. Ambil je apa-apa. Nah. Ni mama punya. Nah. Dah selalu dah pergi makan sini. Apalah, dia tengok. Cubitlah, kepit je satu dua. Ambil je yang mana you suka. Ambil je. Nanti tak mampu habis. Tadi aku bagi orang kita tak ada orang. Yang nak kawan kita. Ni regular customer. Tanya dia sedap ke tak? Of course sedap. Of course Tak sedap. repeat lah. See? Nama apa? Ilhan. Ilhan. Oh, ni lah Ilhan. Mama selalu cerita Ilhan. First time nanti tengok Ilhan. Sedap rasanya saya ada cerita sikit. Nanti kata pandai nak cerita lah. Tadi mak kau yang cerita semua. Rasanya dapat ada dimakan tak boleh macam tak terus-terus tu sabar. Oh, okey. Biasa buat ke? Biasa buat? Okey. Dia simple tak ada. Yang ni aburi salmon roll.
Aburi salmon roll. Dia ada dua rasa. Satu yang ada telur ikan ni, satu yang ada seaweed kan. So tapi dalam dia sama. Sekejap kita tengok. Tengok flip kamera. Tu dia. Dalam dia sama. Beza dia kulit kat luar ada telur. Telur ikan ni kita pakai apa? Apa ni? Telur ikan lah. Kita bukan chef. Ikan. Ini ada seaweed lah. Dia crunchy tau kan? Dia yang luar dia soft, lepas tu dalam dia crunchy lah. Bila masuk tu dia cantik dalam mulut. Gitu. Hello Amir. Okay, right? Lagi? Yang ni? Ini Yang ini namanya apa tadi dia cakap aku lupa dah. Bermuda. Bermuda. Dia bermuda sebab original chef dia anak saudara owner restoran ni. So dia daripada belajar dia duduk kat Bermuda Island tu. That's why dia namakan menu ni Bermuda. Nak jalan ke mana? Nyebuk je tu. di Penang. Hah? Di Penang? Oh my god. Dengan siapa? Kawan. Berapa orang? Dalam 8 Kau bawa bas ke apa? yang ada motor dan kereta. Dan motor dah gerak pergi Dahil. Oh, berapa Kira hari? petangnya 2 km. 3 hari malam. 18 orang di rombongan. Berapa hari? 3 hari 2 malam. Hati-hati yang solat-solat. Mak kau dah tengok kuising. Kau tahu. So yang tu setiap kali gerak yang motor. Oh ya ke? Setiap kali berjalan kena. Tengok budak sekarang. Apalah kita ibu bapa, jadi ibu bapa ni doakan je. Doa yang baik-baik untuk anak kan. Kita pergi dekat kereta tak apa. Betul. Pergi boleh tapi jangan ulang lah. Nak experience kan. Tak nak cerita macam mana kita nak tahu. Jangan pergi lepas tu jadi shock pula kan. So you repeat pula. Jangan. Dia kalau boleh kita jangan start. Dia kalau boleh jangan start. Sebab benda shock dia Oh takkan ya. habis. Kalau boleh jangan start. See? This a good point. Air mana? Ayah. Ni ada lagi satu air. Blue Lagoon. Dia tak minum tu. Yo, orang muda minum kopi. Bagus lah. Saya makan sushi. Mak dia pun minum kopi. Selalu minum kopi. Tapi anak aunty yang kecil tu suka kopi. Si baby. Ya. Dia buatkan kopi. Lepas tu dia pula minum kopi tu. Ini yang Sushi. Restoran kita ni dekat Desa Pandan. apa ni kita dulu kan? Nanti makan ni. Ini makan. Nanti. Tak ah? Sekejap, aku nak pergi sana budak ni. Ni apa ni pergi sana ni? Lepas. Betul tak? Ni liquid dengan air. Kalau batang. Dah already. Jom. Dah. Kalau aku lagi. Dua-dua lagi. Asal tak? Dua lagi. Kami dua ketul je ni. Tak nak. Tak makan telur tu yang ni makan lah. Boleh makan je. Jom duduk. Sambung. Gitulah yours. The brown peanut. Dah bye. Ni ke berapa ni? Okey, maghrib ni. Dia cakap aku nak makan. Oh lala. Oh lala. Bye. Anak nombor berapa? Satu. Bye. Thank you. Memang besar dengan benda sushi ni. Sekarang tadi kau makan apa? Sedapnya makan apa je? Tadi Bermuda roll. Lepas tu anakmu reviewkan ni Aburi salmon. Burger dia. Aburi. Ini bukan. Ini Bermuda. Bermuda. Bermuda ni. Sebab original chef tu duduk kat Bermuda Island tu. Sedap kan? Sedap. Apa ni ah? Sotong. Kat memang macam satu sos yang dia saute. Apa saute?
deep fry prawn inside, topped with served white tuna and mentai. So ini, Mentai. dia kena makan dengan gumpai laut dia ni. Sedap tau. Sedap gila. Sedap. Jangan gila sebab sedap je. Cuba tap-tap love sikit. Tap. Kan? Ini sedap lah. Ini sedap. Walaupun tak ada kicap ataupun wasabi, dia tak perlukan benda tu. Sebab Tu wasabi. yelah maksudnya, dia tak payah nak ni kan. Tak cancer. Time aku buat live ni, berapa juta lemon orang ber-WhatsApp kat situ. Apa kan? Hari biasa, kenapa korang semua tak ber-WhatsApp? Oh, tutupnya. Sedap eh? Mau sikit wasabi. Apa kalau nak beli wasabi? Wasabi. Ni tak ada wasabi kan? Aku Ni sudah kelakar. real wasabi. Untuk seller-seller online tu kreatif lah. Kan? Kalau saiz dada tu saiz DD. Oh, ya ke? Tak pandai lah. TikTok punya Very nice. Dia bermuda roll memang sedap. excellent. Dia macam misteri tau. Dia nampak macam so plain. Kan? Nampak macam sushi biasa tak? The mystery will reveal once enter your mouth. Contoh. Kau kena try tau. Bermuda datang sini. Everything good. Yes. Ya. So dia memang sos dia. Sos apa dia nanti? Mangkai. Tak Bukan sos. Itu salmon egg. Sos tu. Sos. Salmon egg. Kan? Oh salmon. Telur lah. From the salmon egg, dia buat sos tu. Patut dia orange kan? Senyumlah sikit yang suruh tap-tap tu. Senyum. Gitu. Makan lah. Enggak senyum. Masih air warna biru tu. Ini adalah nama dia. Blue Ocean. Budak-budak suka. Okay, now we go burger. Mati kau. Itu telur. Mana taco? Telur. No salmon. That one is either kolok or Okay, Dalam mocktail tu kan. Sedap lah. Main ni. sedap. Kau cari fresh kan? Bukan kita dah makan hidupan laut ni. Yuzu made of Soda. Soda. Lemon. Lemon. This one, the red one is kita ada Strawberry. orange peel. Orange peel. Itu Hai. kulit limau. Hai DJ Rio. Kita limau lah. Memang awak DJ Limau kulit limau. DJ Rio ni memang DJ kan? Oh, hebat. Bagi tahu lah TikTok you. Mana ada TikTok gambar kucing je. Oh. Okay, jom My, burger. my TikTok is so dull and so boring. No, after this you'll be It's all about busy. food. Bukanlah sis. Habis tu DJ Rio tu. DJ bukan DJ ke? Mana ada DJ bukan DJ? Jadi awak adalah Rio yang menyamar DJ atau DJ yang menyamar Rio? Atau apa? Atau apa sebenarnya awak? Okay, now you have to try burger. I asked you to try burger earlier before we get full. Ya. Now you full already. Sebab kita, patut kita makan burger dulu sebab nama kedai ni burger dulu. Oh tak, dia tu ke pisau tu? Ada. Kat belakang. Aduh, kenyang weh. Gati. Saja letak DJ. Ini burger ikan. Burger ikan. Syukur alhamdulillah Sid selamat menyambut selera. Thank you. Sebenarnya kan this is not my apa
bukan sesuatu benda yang biasa saya buat lah. Kat mana? Okey, ini namanya Burger and Sushi. Burger and Sushi. Okey, Burger and Sushi dekat G Village, Desa Pandan, Kuala Lumpur. Bukan. Desa Pandan, Kuala Lumpur. So, nak jadi cerita dia. Kita selalu, I dan my friend ni selalu lepak lah. So dia selalu bawa I tempat-tempat yang different place lah. So kita selalu coffee together lah. So dulu kita satu office, satu tempat kerja. So now dia dah tukar profession lain, I masih dalam I punya line. So bila kita coffee, so dia ajak I lepak sini. Lepas tu I makan sushi. I makan sushi dia, ya Allah, I rasa macam nikmat dunia tau. Kalau you tahu, I kadang selalu makan sushi buat konten. Makan sushi, makan for just makan tau. Tapi bila I makan sushi sini, dia punya kesenapan tu siapa tak tercakap tau. Lepas tu I cakap dengan kawan I, kenapa tempat ni sunyi, tak ada orang makan, tak ada orang datang, kan? Rupanya I think tak ramai tahu yang restoran ni dia ada makanan yang sedap. This is food review lah. Tak sihat ke? Betul, saya sesema dah 2 hari. Hari ni hari kedua. Tapi tadi lepas makan dia punya apa benda ni, sup ke apa lah, rasa macam lega sikit lah. So I rasa macam I must help this family lah. This is a family business tau. Diorang memang minat dengan masakan tau. Masa kita sembang dengan isteri dia bercerita tentang menu tu, macam mana dia buat menu tu, muka dia bercahaya tau. Nampak very excited, nampak sangat ikhlas tau. So kat situ kita decide, let's do review for you, and hopefully kawan-kawan yang follow kita datang try. Tu je punca kita nak buat ni. This is not my forte pun. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Awal Muharram. Selamat tahun baru Islam. Jadi kita mulakan tahun baru ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bantu satu family yang begitu meminati makanan. Dia bukannya apa ni? Dia bukannya tak fresh tau. Dia fresh ya amat. I nak cerita lagi. I tolong je tau. I tak charge apa pun. Macam I tolong dia. Mudah-mudahan ramai orang akan datang kat sini untuk makan lah. Makan nikmati dia punya good food lah. Serious good food. Fresh and good. Rasa macam nak pingsan dah. Banyak tau, walaupun kita cuba sikit-sikit, sebenarnya dah banyak kita makan ni. So now ini adalah burger ikan. Burger ikan ni dia macam Filet-O-Fish punya patty tu. Dia goreng isi ikan dengan apa tu, tepung apa yang rangup tu lah, tak reti lah. Tiba-tiba je tak pandai. Sekejap kita ambil menu. Nak sembang kan, salah kata tipu lah. Breaded. Kau tak makan lagi burger tu? Belum, duk menyimbang dulu. Okay. Ini burger ikan ya. Pangkor. Pembuatannya Siapa kat sini peminat burger? Cuba
cuba bagi tap-tap sikit. Ya. Kan? Korang jangan tengok jangan tengok kosong Burger ikan. Dia dah- Aku bukanlah minat sangat burger ikan. Bagi aku macam burger tu dia kena beef or chicken. Ikan cannot be burger. Macam bagi aku lah. Ikan dia kena jadi fish and chip. Kan? Sama je, cuma dia tak fit dengan roti. Kau order burger ikan ni, dia pakai macam nervous tak kena try. Don't be nervous. It's just a burger. Okay, it's just a burger, it's just a burger atau dia extraordinary ataupun this burger can impress me, okay? Please, I hope it will impress you. Tengoklah dalam dia ada ni terjatuh. Nanti hilang tak rasa dia. Tak apa, tak payah. Tunjuk kat skrin. Daging tebal ya. Daging tebal. Laki ni kamu nak makan daging ikan. Burger ikan. Apa? Mana si ikan dia? Dia tak hanyir lah. Kita makan burger ikan dia tak hanyir. Speaking of hanyir, semua daripada sushi dia langsung tak hanyir. Kan? Tak ada satu buah hanyir. Chef dia master, terror. Serius tau, tak ada rasa hanyir. Insect. Burger ni tak ada sos tau, dia cuma pakai dia punya, apa nama sos yang putih tu? Mayonnaise. Dia ada sos sendiri tau. Cheese. Kenapa tak ada putih tu? Apa tu? Tiba aku tak pandai pula pasal sos ikan ni. Apa nama sos putih tu? Mayonnaise. What's the name of the sauce? Fish sauce? The white sauce is what? Burger, right? Fish. Mayonnaise. Apa mayonnaise? What color? Sauce what color? If kita makan fish and chip, dia ada sauce warna putih tu. You ask the chef. Sedap kan? Sedap. Untuk orang yang tak makan burger ikan, Macam kamu. ikhlas. Macam kamu. Aku memang tak makan burger ikan ya. Ikan for fish and chip, not Ikan burger. for fish and chip ya. Bila jadi burger dia melanggar hukum alam. Itu aku lah. Kelas gitu. Dia melanggar hukum alam. Tapi tak pernah sebabkan tadi ke pun kau tak pernah makan unagi kan, dia tak try kan. Betul. So aku pun try lah makan burger ikan. Lepas tu aku tahu dah tak semua order burger ikan. Mayonnaise and bangkok sauce. Bangkok. Bangko sauce. Bangko tu apa? Bangko tu cara memasak daging tu kan, ikan tu. Bangkok tu sini apa kata kau datang sini kau makan. Kau tanya tanya Kau jangan tanya, kami bukan pakar dapur. Kami baca menu, kami cuma review Sebab kau sedap. tanya ChatGPT. Macam mana telefon tengah pakai live. Dia macam ni, kenapa kita review? Sebab dia sedap. Kita takkan review kalau dia tak sedap. Sebab itu kita datang sini. Then let me check what's the bangkok sauce. Because the chef at the kitchen busy sekarang. Next. Suka mulut. Bangkok sauce. Kita ada dua lagi nak rasa. Ada dua lagi. Itu pun dia nak bagi lagi. Kita kata no. Kita hanya order yang sedap je. Ni wajib. Wajibul gunnah. Right. Bella rasa kat sini je. Ini ialah Beef burger. beef burger. Okey. Tadi kita tanya kenapa nak suruh kita try beef burger dia. Beef burger ni common, benda biasa, tapi dia kata beza beef burger dia ni, beef burger dia ialah sebab patty dia kejap ya, duduk situ jap. Patty dia buat sendiri. Dia buat sendiri daripada Australian beef. Dia buat fresh tau. You minta baru dia buat. You minta dia buat. You minta baru dia buat. Dia tak ada
Sabar kawan-kawan, sabar. Tapi Korea makan macam-macam lah. Okay, macam Man Alun punya IG story. Sebab kawan aku ni ada masuk macam-macam. Tadi aku dah makan fish burger. Macam-macam channel gitu masuk sekarang. Aku tak suka makan fish burger. Salah. Aku tak suka makan burger ikan. Sebab apa kan? Cuba jawab. Sebab ikan hanya untuk fish and chip. Bagi dia lah. Bagi aku, Bagi dia. ikan cuma fish and chip dia. Bila jadi Atau burger ni, atau kari. atau For kari. me, ikan is kari. So kalau burger tu ikan, fish burger dia melanggar hukum alam. Tak boleh. Ya? Kalau burger tu dia Yeah. mesti kena chicken or beef lah. Maklumlah kita dibesarkan dengan burger Ramly yang cuma ada chicken or beef je during that time. We don't have fish burger Ramly ada ke? Ibu dia ke mention brand. Tak, dulu masa dulu kita dulu makan. masa kita budak-budak dulu. Budak kan. Besarnya daging dia. Susah gila. Iya, ini adalah steak. Ya. Patty dia tebal ni cantik lah. Iya. Kenapa dia red hand tu lah kami IG ni? Banyak sangat review. Okay. Hai, Abang Faiz. Mana? Siapa Abang Faiz tu? Abu Hassan John. It can be anybody. Bismillahirrahmanirrahim. Baru balik kerja ke? Waalaikumsalam. Ada dari ini banyak follower ke daripada Sabah ke atau dari Malaysia ke? Memanglah Sabah ke Malaysia, daripada Semenanjung Malaysia ke? Campur. Oh ya ke? Sedap ke? Ambil kita try. Sedap. Abu Hassan. Sedap. Ni daging dia daripada mana tu? Australian. Sedapnya. Allah Akbar. Macam mana ni? Macam nak kurus ni? Tak, makan hari ni je. Lagi seminggu je makan. Kita punya makanan ni sepatutnya dimakan oleh 6 atau 7 orang. 6 kot ya. 6 orang. Sampai terbatuk. Kat mana kedai? Okey. Tak, juga hidung aku punya berita bertanda. Saya cerita lagi lah kedai ni untuk orang yang berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang. You all boleh datang ke G Village Burger and Ini tebal betul ya? Sushi. Burger and Sushi di G Village. G Village Desa Pandan. Saya datang tadi dari Putrajaya. Terus je keluar dekat sini. Tak tahulah highway apa, ikut Waze je. Desa Pandan wah. Wah, mana tu awak? Desa Pandan. Desa Pandan ni sebelah dalam teritori Ampang lah. Apa lah? Pandan? Ya lah Pandan. Kampung Pandan lah. Dia border Kampung Pandan lah. Kampung Pandan. Tempat ni. Atas ni highway SL apa? Silk. Bukan. SKE. Apa benda? Suka? Bukan. Bukan suka lagi satu. Tak suka. Tak suka. Benci. 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 Lara. Lara. Apa benda lah pun nama Kau ni highway. tintong weh. Hmm. Dia dah overdose. Dah overload. Overdose sushi. Kalau aku lupa yang keluarga Salmon Teppanyaki. Tapi ni sedap. Ni highly recommend. Untuk peminat Tapi daging. bagi aku Burger ikan. antara burger ni sebenarnya burger ikan tu very sedap. Mungkin this one dia punya texture patty dia very fine. So kalau orang yang ada masalah penghadaman, yang tak suka daging yang macam liat-liat apa semua, you go for this burger. Sebab dia lembut. Sebab dia lembut. The range is like 30-30 ringgit macam tu kan. Masa ni nak telefon. Kan? 30 ringgit macam tu, tapi dia pakai beef daripada daging ni daripada Australia. Dia orang buat sendiri patty ni. Cuba aku mesti sembang tapi aku tak tunjuk burger ni kan. Tunjuk ni. Ni. Dia datang dalam dia hidangkan atas pickleball punya punya dulang. pickleball Punya apa?
Apa pad? Pad apa ni? Raket. Raket. Benda sangat. Rosak bahasa. Perosak bahasa. Kan, fikir. So kalau agak-agak kan, kalau kau, tapi tak adalah bagi dulang dia buat balik. Tapi kalau kau bagi tahu Haji ni, kau balik kau nak angkut laki ke pakai dulang ni, dia bagi. Dia pun geram juga dengan lelaki dia. Nanti ni lelaki dia tak boleh kan. Okay. Ya. So ni bolehlah nanti jam kau nampak laki kau yang suka merayap kan, balik tengah malam tu kan. Balik tengah malam. Dia tak apa kau balik tengah malam bagi duit kan. RM10,000 sebulan ada pun kisah. Tak apa. Tak apa. Apa dah hal. Okay. Bought money kan. Korang follow kita orang ni macam ni nanya mulut kita orang. Tak ingat. Okay, one more, last. Tengah live kan? Ya. Tengah live jangan video call. Live lagi penting kan? Oh my god. Sekejap sayang, sekejap. Okay, take my auntie phone. Nombor telefon aku satu lagi. Hari tu kan. Okay tuan. Let me check. Tak apa, itu masalah kita ada dalam penyelesaian ya, sayang semua. Aku ada banyak intern pun dekat mana. Puteri intern, SKA intern, dekat Nadia Amani intern. Sekejap aku intern. Sekejap, ada. Nadia pun ada. Sebab baru transfer, sebanyak tak transfer kontak. Berhenti kejap makan ni. Sekarang dia berhenti lah. Kalau tak Intan doktor. Betul. Hello? Kenapa? Nombor Aunty Shanti. Kenapa? Oh ya, aku nak kena bagi. Kenapa? Salman. Kenapa? Mesej lah. Kejap, Mami nak habis dah. Okay? Dah. Okay. Last but not least. Oh, ni sebab dah sejuk bolehlah pegang pelik dia. Tadi dia tengah menggelegak, kita tak boleh pegang. Ni namanya teppanyaki. I think it's common lah. You all mesti tahu kan teppanyaki. Tengoklah grup. Okay, kejap lagi. Mami tengok grup. Ya sayang, ya. Sabar ya. Mami tengah review ni. Okay. Tengok grup dia kata. Ya. Sot baro. Sikit je. Okey, cantik. Mek Seng, kenapa anak kau suka makan ni? Makan lah. Sedap. Memang sedap pun aku dah kasi makan lah. Ini memang tempat dia. Korang sedapnya. Saya tidak dibayar ya untuk buat review ni. Kami buat seikhlas hati. Ya. Selamat Tahun Baru Islam ya. Kami nak baca doa lepas ni. Makan minum duit ayah atau duit sendiri? Duit sendiri, kami dah kerja. Kami dah tua. Duduk sendiri. Oh my god. Memang look so young darling. Macam ada kita macam perlu ditanggung. Tidak, saya menanggung orang anak daripada universiti sampai tadika. You all, saya membayar duit makan anak saya. You switch the wrong button, see? Tak, bukan. Dia nampak kita macam budak umur 17, 17. Makan duit ayah ke duit sendiri? Tak. Kita makan duit hasil daripada Gurau-gurau lah. Takut daripada kerja keras kita, you all. Takut dah. Oh, jangan salah petik Swiss ni. Acik ni bebel. Aku terkejut no. Betul lah. Kan, nampak 17 tahun. Terima kasih awak ya. Nanti saya jumpa awak, saya belanja awak minum. Kita adalah
Golongan menolak tua. Kita dah tua Itu sebenarnya. 80 memang tak dapat tua. Itu Cik Puarini pun dah masuk tu. Apa dia? Sorry bosku. Tak apa, kita faham. Faham. Biasalah. It's okay. Tak apa, orang-orang macam kita ni, kita orang tak ada masalah. Semua benda kita gurauan je. Okay? Semoga terhibur. Hidup ni stress deh. Hidup ni, life is too short. Don't be stressed, okay? Once you stress, you find another restaurant and you eat. Lepas tu dah hilang stress, cari duit lagi. Kan? Stress makan. Tapi makan ni takkan gemuk. Makan ni bukannya lemak. So, Tapi makan burger tu gemuk ke? tapi kau jangan makan burger selalu. Aku pun dah beberapa tahun tak makan burger kan. Dia bentuk dia macam kerak-kerak je sikit. Dia crunchy ke? Rangup. Dia macam stir fry je. Dia saute. Tapi sedap. Dia bagi kita kakak lah. Tadi kau kata aku macam dibayar mak ayah. Kau dah bagi aku kakak. Tapi okey lah kakak okey. Dengan acik je dah. Kalau acik pun cari kau siap kau Tiba-tiba kita acik. Macam mana? Hari tu I buat live dengan Su. Memang ke hari tu tu. Pun jadi kena marah lah. Kenapa? Dia tanya orang makan ni. Tu kena marah. Tapi orang tu tak masuk pula. Tapi tu okey. Dulu masa kita kerja reporter, terus tanya orang. Beberapa orang kata kita tanya macam-macam kan. Tapi tak apa sekarang. Kau tanya kita apa-apa pun. Terus okey je. Itu best confident. We used to blend with all the questions and everything. No problem. Kan? Tadi Kak cakap dah tua. Jadi saya baru 28. Panggil sister. Okey. Panggil balik yang tadi pun tak apa. 28 dek. Panjang je kau lagi dek. 28 Beza dengan kita berapa 17 tahun. Kami ibu-ibu lah. Kami geng ibu-ibu. Kamu cerita apa? Kalau kami ni dah 45, kau rasa mak aku muda lagi. Okey lah. Thank you for viewing. Thank you teman. Sekejap. Kau akan habiskan ikan ni. Kita sekejap lagi. Kita perlu telan semua kan? Nanti wait. Tak tunjuk salmon dia. Makan dah. Datang sini makan teriyaki salmon. Macam aku nak makan. Burger and sushi, burger and sushi, burger and sushi, burger and sushi, burger and sushi. Dah maghrib ni harus nak sembahyang maghrib. Okay? Lagi bentang-bentang sejadah kat masjid tu semua kan. Baca doa awal tahun. Thank you for watching. Thank you for watching. Jangan lupa datang. Jangan lupa kalau datang sini tunjukkan video ni. Bukan seafood. Bukan. Oh, nak cakap burger and sushi. Burger and sushi. Tapi burger of course and lah sushi. dia ada Burger and sushi. salmon is seafood lah. Tapi dia ada. Tapi dekat seafood dia share. Dia restoran Jepun. Dia ada teppanyaki. Teppanyaki ni makanan Jepun. Dia ada macam-macam lagi. Nanti you tengok I punya ni, I potong lah. I potong slice, okay? Jangan lupa baca doa awal tahun. Selamat awal tahun baru Islam untuk anda semua. Salam awal Muharram. Salam New Resolution. Salam azam baru. Semoga kita lebih. Azam baru apa? Azam baru kita adalah Rajin diet. kerja. No. Eat healthy. Eat healthy. Live life to the fullest. Go for the good health and good mental health. Tenang is Paling good. penting. Tenang is good. Okay? Tenang is good. Don't overthinking. Chill je lah. Bye. Assalamualaikum. Sini. Apa lalai tu? Soalan